menceritakan tentang consumer based income, iaitu Atomy. Jadi apa Atomy ni? Atomy ni sebenarnya dia adalah satu bisnes yang menjana pendapatan pasif melalui konsep consumer based income, iaitu konsep membeli belah. Baik, kalau kita lihat semua orang ada perbelanjaan wajib. Contoh dia ubat gigi, sabun mandi, pencuci pinggan mangkuk, shampoo dan sebagainya. Ini adalah perbelanjaan wajib. Maksudnya tadi wajib ada. Maknanya orang miskin ke, orang kaya ke, orang berduit ke, tak berduit ke, wajib dibelanjakan. Sebab tak ada orang yang tak gosok gigi, tak ada orang yang tak mandi. Jadi selama ni, apabila kita belanjakan duit ni, duit kita habiskan untuk beli barang, kita dapat barang, tapi kita tak dapat apa-apa. Bermakna perbelanjaan kita itu hangus. Jadi, bagaimana untuk jadi pengguna atau pembeli yang lebih bijak? Sebab pengguna atau pembeli yang lebih bijak ni, dia yang pertamanya sekali, dia akan beli barang yang berkualiti. Dan barang tu pula mesti pada harga yang patut. Dan pengguna bijak akan memilih barang-barang yang ada money back guarantee. Yang mana kalau dalam Atomy ni, semua barangannya adalah barangan yang ada 30 hari money back guarantee. Dan apabila beli dapat poin. Dan poin tu pula boleh jadi income. Dan dalam Atomy, barang-barang yang kita beli ini, harga dia sebenarnya adalah sebanding ataupun lebih murah untuk barang-barang yang sama kualitinya. Contoh, satu tiub ubat gigi Atomy harganya cuma RM5. Sebatang berus gigi harganya cuma RM4.25. Malah lebih murah daripada berus gigi yang mana daripada jenama-jenama yang sebanding dengannya. Okey. Dan pencuci pinggan misalnya harganya ialah RM29 untuk 1 liter. Dan inilah dia yang dikatakan perbelanjaan wajib. Perbelanjaan kepada barang-barang yang kita wajib beli. Dan apabila kita berbelanja wajib dan perbelanjaan menjadi income, menjadi pendapatan, itu namanya pembeli yang bijak. Okey, macam mana pula potensi pendapatan? Sebab apabila kita berbelanja dekat Atomy ni, kita berbelanja dan kita mula kumpul poin ataupun PV. Misalnya kita beli sikit-sikit, dapat kumpul sikit-sikit PV dan akhirnya PV terkumpul itu 10,000 PV. Baik, bila kita dah ada 10,000 PV, maknanya tadi kita dah boleh menjana pendapatan RM80 sehari. Dan pastinya kita tak berhenti setakat itu sebab kita akan terus menggunakan produk-produk yang lain lagi. Sebab dalam Atomy ni ada dengan skincare-nya, ada dengan barangan produk kesihatannya dan banyak lagi. Jadi pastinya kita akan mengumpul PV lagi. Dan bila PV kita bertambah kepada 300,000 PV satu hari nanti, maka potensi pendapatan kita ialah RM250 sehari. Dan kalau kita dah ada 700,000 PV, RM500 sehari potensi pendapatan kita. Dan satu hari nanti kalau kita dah capai 1.5 juta PV, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun daripada sekarang, maka kita ada potensi pendapatan RM1,000 sehari dan paling maksima ialah RM5,000 sehari apabila kita mula mengumpul PV sebanyak 2.4 juta. Bermakna, lagi banyak kita berbelanja, lagi banyak poin terkumpul, lagi besar saiz bakul untuk duit kita. Itu bagusnya. Jadi kita tak rugi apa-apa. Maknanya tadi, kalau sebelum ini kita berbelanja tak dapat apa-apa, hangus. Kali ini kita berbelanja tetapi dalam masa yang sama, kita collect point dan poin-poin itu membuka peluang rezeki baru kepada kita. Baik, mungkin yang kata, banyaknya nak kumpul poin. Tapi sabar dulu, kita tengok. Dalam Atomy, RM1 yang kita belanjakan, kita dapat 100 poin ataupun 100 PV. Jadi bila kita kumpul 10,000 PV, kita dah layak untuk mendapat pendapatan ataupun menjana pendapatan dengan Atomy. Ya, misalnya satu tiub ataupun satu paket sebenarnya bila kita beli 4 tiub ubat gigi yang harga dia RM20 sahaja, kita dah ada 3,000 PV. Baik. Ada orang tanya, kenapa pakai poin? Kenapa tak pakai RM? Sebab bisnes Atomy ni dia bisnes global. Dia dah masuk ke 20 negara. Jadi, bila kita pakai PV, orang gosok gigi kat Jepun pun, maka kita boleh kumpul poin. Kalau kita lihat misalnya dekat Malaysia, harga ubat gigi di Malaysia RM5 satu. Tapi harga di Singapura $1.75. Tapi walaupun harga tu berbeza-beza dan juga exchange rate berbeza-beza, poin tetap sama, iaitu 3,000
PV. Sebab itulah kita boleh berbisnes secara global. Sebab semua orang merujuk kepada point value. Baik, bagaimana pula Atomy mengira bonus apabila kita mula ada PV? Baik, katalah sekarang ni kita dah kumpul 10,000 personal PV. Macam saya kata tadi, bahawa bila kita ada 10,000 personal PV, kita mula berpotensi mendapat pendapatan. Macam mana pendapatan tu datang? Mudah saja, kita mula ceritakan pada kawan kita. Dan dia mula berbelanja dengan Atomy. Dia mula menukar jenama. Kalau selama ni dia berbelanja wajib tapi hangus, sekarang dia berbelanja wajib tetapi dapat poin. Dan kita cerita lagi dengan kawan yang lain pula. Dan kawan tu juga menceritakan kepada orang lain. Bermakna secara tak langsung, bisnes kita mula berkembang dan masing-masing mula berbelanja. Dan apabila masing-masing mula berbelanja, kita ada 300,000 poin di kanan, 300,000 poin PV di kiri, maka kita akan dapat pendapatan RM80 sehari. Kalau katakan poin ini, 300,000 poin ini berlaku hari-hari, maka kita dapat hari-hari. Kalau 2 hari, 3 hari sekali, maka 2 hari, 3 hari sekalilah pendapatan kita. Dan begitu juga apabila kita mula ada PV terkumpul sebanyak 300,000 poin. Ketika ini, bakul kita semakin besar. Maka kita berpotensi untuk mencipta pendapatan RM250 sehari. Dan kalau kita dah ada 700,000 personal PV, maka kita akan dapat RM500 sehari. Untuk 1.5 juta PV satu hari nanti, mungkin 2-3 tahun daripada sekarang, maka potensi pendapatan kita RM1,000 sehari. Dan yang terakhir, bila kita dah cukup 2.4 juta personal PV, maka maksima pendapatan kita adalah RM5,000 sehari. Baik, mungkin ada yang kata tak naklah, dia kata sebab apa? Kalau buat program-program macam ni, orang yang masuk awal mesti akan lebih untung. Nanti dulu. Dalam Atomy ni sebenarnya, saiz bakul yang paling besar sekalipun cuma RM5,000 sehari sahaja. Maknanya semua orang yang pertama bersama Atomy, orang yang ke-100 bersama Atomy, orang yang ke-1,000 bersama Atomy, maka saiz pendapatannya ialah RM5,000 sahaja untuk consumer income. Bermakna semua orang ada potensi untuk dapat jumlah income yang sama. Dan bila kita bercakap tentang RM5,000, kita bercakap tentang potensi pendapatan pasif RM150,000 sebulan. Lebih daripada cukup. Dan untung orang masuk awal apa dia? Untungnya ialah dia dapat income lebih awal. Jadi kenapa tunggu? Mesti buat keputusan yang pantas. Dan selain itu banyak lagi sebenarnya yang Atomy berikan, seperti bonus kepimpinan sebanyak 20%. Dan untuk mereka yang ada mindset business, mereka akan dapat pelbagai anugerah pencapaian dalam Atomy. Okey, ada yang tanya juga, kukuh ke syarikat Atomy ini? Baik, syarikat Korea ni sebenarnya dah lebih 10 tahun beroperasi, bukan baru. Di Malaysia, dia bermula pada tahun 2016. Dan kilang Kolma yang menyediakan bahan-bahan produk-produk untuk Atomy ini, dia adalah sebuah kilang yang membuat produk-produk jenama-jenama besar dan usianya pun dah hampir 100 tahun kilang ni. Dan kini dia mulakan anak syarikatnya Atomy yang kini berusia lebih daripada 10 tahun. Dan pastinya Atomy juga akan bertahan sampai 100 tahun. Dan di belakang Atomy, pertama adalah Institut Penyelidikan Tenaga Atomik Korea ataupun KAIRI. Yang mana KAIRI ni adalah merupakan Institut Penyelidikan nombor 2 di dunia selepas NASA, yang ada lebih daripada 1,000 saintis-saintis. Dan syarikat Atomy juga dijamin, disokong oleh kerajaan Korea sama seperti Samsung dan Hyundai. Baik, dan kini kita lihat Atomy dah masuk ke 20 buah negara dalam masa 10 tahun ini. Dan Atomy juga bertindak sebagai hub business. Apa maksud hub business? Atomy akan mengambil produk-produk lokal yang berkualiti yang dipilih olehnya untuk masuk ke dalam hub ataupun perniagaannya, dan seterusnya dipasarkan kepada, sekarang ni ada 20 juta pengguna di bawah payung Atomy. Inilah dia Atomy. Baik. Kalau kita lihat, ini dia Kolma.
sebuah kilang yang telah pun berusia 100 tahun dan memasarkan produk-produk yang berjenama seperti mana yang kita nampak dekat skrin sekarang ni. Dan Kyrie adalah merupakan pusat saintis di Korea berkumpul dan menghasilkan kajian R&D yang hebat-hebat belaka. Okey, siapa pengasasnya? Pengasasnya ialah Mr. Park Han-gil. Baik, beliau adalah seorang yang berjaya meletakkan atomi ke taraf bilioner dunia dan apa yang berlaku? Beliau kini setaraf dengan Jack Ma, Bill Gates dan juga Bezos daripada Amazon. Okey, cerita tentang Park Han-gil ni, beliau sebenarnya dulunya adalah seorang pengidap kolon kanser tahap 4 yang mana doktor dah tak bagi harapan lagi. Maka ketika itulah beliau telah membuat kajian dan dengan bantuan saintis-saintis daripada Kyrie, mereka telah buat kajian dan menemui satu herba iaitu dinamakan sebagai hemohim. Yang mana hemohim ini kini dipasarkan di Malaysia dan mendapat kelulusan KKM, ada MAL number, ada KKLIU number. Okey, jadi dia adalah produk yang mendapat kelulusan. Dan setelah mengamalkan hemohim, maka beliau pulih daripada kolon kanser dan sihat walafiat sampailah ke hari ini. Jadi kalau kita lihat, apa risiko anda? Zero risk. Apa kos yang perlu anda keluarkan? Zero. Anda tak perlu keluarkan apa-apa kecuali apabila anda membuat keputusan untuk berbelanja dengan Atomy. Bermakna join sebagai ahli free, percuma. Apa yang perlu dilakukan ialah tukar jenama dan ketika membeli belah, kumpul poin dan ada pula garanti 30 hari dan seterusnya. Ceritakan pada rakan-rakan supaya rakan-rakan juga melakukan perkara yang sama, maka anda akan dapat bonus, dapat duit. Jadi, nak tunggu apa lagi? Kalau kita lihat, Atomy ni tidak ada yuran penyertaan. Tidak ada yuran tahunan. Tidak ada perlu nak maintain bulanan. Ya, tidak perlu sponsor orang. Kita cuma ceritakan. Malah kalau kita dalam Atomy ni, anda tak perlu kata nak pergi cerita, lepas tu sponsor, cerita lagi sponsor. Tak perlu. Ya, anda hanya perlu ceritakan dan kawan tu perlu ceritakan pada mereka yang lain dan cerita atas cerita. Itu saja yang kita harapkan dan tak ada untung runcit. Bermakna tak ada orang yang akan simpan stok nak jual barang. Kalau kawan-kawan anda datang kepada anda, dia nak beli produk dalam Atomy, anda kata anda tak jual. Tetapi mereka perlu beli sendiri dengan menjadi ahli dan tidak ada jualan dan itulah dia Atomy. Dan sebagai ahli, komitmen anda sangat mudah. Membelilah sekurang-kurangnya sekali dalam Atomy dalam masa setahun. Walaupun mungkin hanya 1 tiub ubat gigi. Menarik bukan? Jadi macam mana nak join? Berikan nama penuh, nombor IC, alamat, email, nombor telefon dan nak join melalui sesiapa saja yang dah pun menjadi member kepada Atomy. Jadi